Hari ini saya kena main dengan buluh untuk membuat sebuah tempat lepak untuk orang berehat dan juga sediakan tempat mandi sementara. Jadi first kita nak cari buluh yang tegak sikit. Buluh ni kita nak cari yang dah matang sikit, baru dalam dia keras, boleh tahan lama. Macam ni, nampak ni, dia dah tak berapa cantik luar dia kan. Kalau hijau tu macam tu muda tu lagi tu. One, two, three, lepas. Buluh ni saya nak buat kursi dulu, bench. Agak-agak je, yang lebar saya boleh baring, orang boleh baring. Untuk hole 2 buluh utama ni saya akan buat slot sikit lah. Kalau nak lagi kemas dan kuat boleh buat lubang, tapi saya tak ada penuh lubang besar tu. Okay, masukkan dia. Lebar sikit, jauh sikit. Oh, ke sana sikit. Dekat. Itu. Untuk ikat batang bentuk T macam ni, saya akan masukkan tali daripada bawah, tarik sambung panjang. Lepas tu pergi ke atas melalui satu side, keluar kat seberang sana. Yang ke depan ni kita akan pecahkan. Satu jadi X, satu lagi pergi ke bawah. Bila dah pecah dua macam ni, kita just balut saja, sentiasa berlawan arah dia. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tarik dan pergi ke atas pula. Dia akan pusing ulang beberapa kali sampai korang puas hati lah. Nampak ni, saya dah pusing kat kayu atas tu, kat tengah, balut, pergi ke bawah pula, pusing. Macam tu, silang beberapa kali sampai korang puas. Dan last step, kita akan masuk dekat tengah-tengah tali antara yang dah bersih silang tu. Kita ketatkan. Makin banyak dan kuat kita pusingkan tali masa step last ni, makin kukuhlah ikatan kita. Lagi-lagi kalau kita guna tali yang bila panas sejuk dia makin mengecut. Itu lagi cut. Makin lama makin ketat kita punya ikatan. Korang boleh matikan ikatan dia bila dah rasa secure. Try. Okay. Nampak macam okey kan? Adik saya duduk pun memang tak gerak langsung. Okey lah tu. Bila sebelah dah siap, buat sebelah lagi. Guna kaedah yang sama saja, teknik yang sama. Bila dua set kaki ni dah siap, saya akan gunakan dua batang buluh untuk menyambungkan dua-dua kaki itu. Kalau korang perasan, buluh yang saya guna tu buluh tebal tau, bukan jenis buluh lemang punya. Bila rangka dia dah siap, saya nak buat dia punya alas pula. Saya akan kopak buluh ni kepada sebatang tu maybe 6 bahagian ke 4 bahagian lah, ikut saiz. Saya pastikan sisi kepingan buluh ni tak tajam dan saya boleh pakukan terus ke saya punya rangka. Untuk mudah dan cepat pula, saya akan gunakan cordless brad nailer. Ini daripada Delhi Alright. Sementara tu saya nak buat tempat mandi sebab bila panas-panas ni berlekit-lekit badan. Untuk buat tempat mandi, kita kena pilih kawasan yang tinggi. Kalau saya tengok sekitar, ini tinggi tau. Saya boleh perhatikan bila hujan, saya akan nampak air tu mengalir daripada sana lalu kat tepi sini sampai kat hujung sana, dan dia pergi membelok sampai belakang. Jadi dekat sini bukan tempat laluan air. Air tak bertakung. So saya akan gali lubang kat sini jadi lubang serapan. Bila mandi nanti, air akan turun masuk dalam lubang ni dan diserap ke bumi. Bila hujan tak kacau, sebab apa? Bukan laluan air. Ni saya gali dalam lebih kurang hampir 1 meter lah. Kita kira bayangkan kita ada satu cube yang sisinya 1 meter. Lubang yang saya gali pula bentuk dia macam piramid terbalik. Kalau ikut rumus, dia 1/3 isi padu daripada cube. Bila sisi cube 1 meter, kita dapat 1 meter padu. Bahagi dengan 3, isi padu air kita dapat dalam 0.33 meter padu. Bila kita isi batu, hanya tinggal dalam 30% je air yang kita boleh takung. Lebih kurang dalam 100 liter air lah. Bersamaan 10 botol air yang 10 liter punya. Kalau korang ingat video sebelum ni, saya tunjuk tanah saya ni jenis tanah liat. Tanah liat ni lambat menyerap air. Untuk 100 liter tu lebih kurang dalam 20 jam diperlukan untuk diserap penuh oleh tanah. Itu paling cepat lah kalau tanah tu kering macam saya tengah gali sekarang ni. Kalau time musim hujan, tanah asyik lembab je, lagi lambat. Mau 2-3 hari dah habis serap air semua tu. Jadi backup dia, saya kena buat laluan air sebagai laluan overflow bila air terlebih. Kalau tidak, nanti banjir lah. Allah.
Boleh, situ pun nak kena batu kak. Ni nanti kita compact, baru tambah batu sikit lagi. Sekarang ni lah dulu. Boleh. Flat sikit. Okay. So sekarang dah ada tempat mandi sementara. Next, saya kena seorang lah tebang buluh, tarik buluh, proses buluh. Nak ajak adik saya, dia baru je habis cuti SEM. Wih. Ni apa? Now buluh dah cukup, kita boleh sambung. Tapi sebelum tu, ini budak nak pakaikan dia punya knee pad. Asyik merangkak kat batu je. Lutut bercalar, kuku terkopek, dia pun tak heran je. Alah, anak jantan seorang ni. Beza betul lah anak lelaki ni Kakak dia 3 orang perempuan tak ada lihat macam ni. Ni kalau dah siap ni boleh lah saya nak ajak korang datang tolong kat sini. Dan satu lagi, saya nak ucapkan terima kasih kepada sponsor video ini, iaitu Skroot. Kalau korang tengah ucap kereta tapi tak boleh buat decision kan, boleh try Skroot. Korang boleh masukkan nombor plate kereta, lepas tu pilih jenis apa. Contoh kereta ni berdaftar di Malaysia, lepas tu saya nak pakai ni instant punya. Tunggu kejap dia proses, lepas tu kita akan dapat Skroot punya report. Nak tahu kereta ni pernah accident ke, kena banjir ke, pernah dicuri ke. Bila ada data gini, confident lah kita nak buat pilihan. Ini report instant lah, dia ada macam-macam fungsi lain lagi. Korang pergi je skroot.my. Okay, jom sambung. Last one. Last one. Yes. Oh, lebih sikit. Panas. Khemah ni pula kalau saya masuk mandi ke apa kan, aduh tajam. Kaki ni. Jadi kita kena buat tempat pijak lah sini. Ukuran dia asal untuk tempat pijak je lah. Dalam 3 kaki kali 3 kaki boleh lah kot. Okey, 3 kaki kali 3 kaki. Okey, agak-agak lah. Tak adalah nak tepas sangat. Okey, tak sini. Kau pijak dia. Tak payahlah 3 kaki kali 3 kaki. Ambil 3 kaki kali ni 1 kaki setengah. Kita nak diri kat sini je, mandi, air biar jatuh bawah. Disebabkan buluh kat tengah ni tak apa-apa lurus, jadi saya nak cover lah. Sebab saya takut bila pijak nanti paku tu terkeluar. Sebab saya pakai buluh yang bengkok-bengkok sikit. Yang cover ni saya akan pre-drill dan pakai skru. Skru ni dia kuat lah, tak adalah senang tercabut. Ataupun bila pijak ke apa, tak pijak tempat tajam. Alang-alang tengah tu saya dah cover macam tu, tepi ni pun saya cover lah sekali. Untuk projek first ni rupa tak jadi sangat, terima je lah Oops. Yes.
Habis. Barulah tersakit kaki mandi. Untuk tak nak bagi mi yang kenalah dia sental sekejap. Kan budak-budak ni nak lepak kat sini. Dan last step, saya nak potong lebihan tepi-tepi buluh ni supaya cantik je straight. Tak adalah kejap panjang, kejap pendek, kejap panjang, kejap pendek. Alright. So, tempat rehat dah ada. Bumbung okey. Kalau hujan boleh lepak sini, kalau tengah panas pun boleh lepak sini. Kalau terlalu panas, badan peluh, boleh mandi. So confident lah saya nak ajak orang untuk tolong lepas ni. Banyak lagi kerja nak buat. Okey, saya sekarang nak beli barang online ke apa, tak boleh nak hantar ke sini sebab alamat tu tak ada. Alamat ada tapi orang tak tahu. Jadi maybe next video saya nak buat tempat letak barang ataupun kita panggil mailbox. Mailbox bukan? Mailbox, okey. Untuk hantar surat menyurat dan barang. Okey, tu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Skrut sebab sponsor video ni. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Kalau korang nak support, pergi je beranibuat.com/fasa3. Tu je. Jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum. Dah. Penat? Jom mandi.